sebelum ni juga kita dah ada jadual untuk beliau, kita dapat hadir. Alhamdulillah ni kita dapat bersama dengan beliau, dan tajuknya ialah mendepani arus liberalisme dan cabaran ahli sunnah wal jamaah yang terkini lah. Bunyi sangat moden lah tajuk ni. InsyaAllah lah kita akan kupas. Kita sekarang ni di masjid kita mempunyai harapan, iaitu supaya Ustaz dapat hadir ke masjid kita berkuliah secara bulanan. Harapan kita ya, tapi ada beberapa perkara yang kita perlu selesaikan ya. Jadi kita berdoa Ustaz insya-Allah ya. Alhamdulillah kalau kita dapat Ustaz berkuliah di sini ya, akan senang kita dapat peluang insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa saya silakan Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan mendahului oleh kalian akan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwalah oleh kalian akan Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar dan bersepakai dengan sifat mendengar, dan Maha mengetahui segala perkara, dan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat juga kita jumpa mata. Ingatnya tahun bulan lepas ya, bulan lepas ke awal bulan, bulan lepas ya, bulan lepas. Tapi demam, dia nak bangga demam. Tu qadar Allah, takdir Allah Taala. Di bulan ni, alhamdulillah ada kesempatan sebelum esok masuk ke Fadhil ni, sehingga sekejap sini buat apa panggil apa, iftitah, pembukaan lalu. Sebelum nantinya insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Taala kita berkuliah bulanan dengan cara baca kitab di sini. Walaupun sebenarnya di sini dikhabarkan telah banyak para ahli ulama tutup buku saya sendiri pada mengajar ini. Tapi oleh kerana permintaan itu, InsyaAllah lah mudah-mudahan kita diberi keizinan untuk hadir sebulan sekali ke sini untuk muzakarah kita apa tak tahu lagi tu, dia akan dibaca dengan pihak masjid lah. Baik. Jadi hari ini kebetulan hari Jumaat. Pokoknya saya ada khutbah Jumaat di Syariah tadi. Allah Jumaat tu gegah kalau Allah apalah dengan pola setengah kau siapa. Lama je naik alhamdulillah telah juga kan. So, kalau tidak kan cuti pula kali ni, tangguh pula sekali lagi.
Dan tajuk yang boleh tengok jibui pada hambanya tajuk mendepani fahaman liberalisme. Liberalisme ni bahasa daripada orang putih berkali, bahasa Latin. Liber maknanya bebas asalnya. Yang satu fahaman yang meletak kau panggil kebebasan manusia sebagai asas yang paling tinggi dalam kehidupan. Manusia ni bebas nak buat apa saja. Hampir-hampir dekat dengan fahaman ilmiah, sekularisme. Cuma sekularisme itu dia panggil apa? Mengasingkan agama daripada kehidupan. Ifrahul hayat anid-din, mengkosongkan kehidupan daripada agama. Terkadangnya secara syamilah, ilmiah syamilah, mana kosong dulu, ada agama dulu. Dan terkadangnya ilmiah juz'iyah, mana kosong itu setengah-setengah tepat, setengah-setengah ketika, setengah-setengah masa. Yakni di masjid adalah agama. Gitu. Di masjid ada agama. Tapi di kedai kopi tak ada agama. Enggak ada. Dia okey naik dia dulu. Enggak Oma tapi umum lah. Apa? Enggak ada mana? Dalam masjid ni haram moka. Ini kedai kopi. Jadi seolah-olahnya kedai kopi itu tak ada hukum haram moka. Jadi sekularisme ada tu. Kalau kiranya Nabi SAW sabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, takwa olehmu akan Allah di mana saja kamu berada. Di masjid takwa akan Allah, di kedai kopi pun takwa akan Allah, di stasiun minyak pun takwa akan Allah, di tempat keramaian pun takwa akan Allah, di dalam seorang diri pun takwa akan Allah, dalam cerah takwa akan Allah, dalam gelap pun takwa akan Allah. Reka hadis Nabi itu, reka ittaqillaha haitsu ma kunta, takwa olehmu akan Allah di mana saja kamu berada. Kenapa? Setiap gerak dan diam kita, dan setiap saat detik turun naik nafas kita, tak pernah farq, tak pernah bercerai kita dengan hukum Allah Ta'ala. Bergerak ada hukum, diam pun ada hukum. Kalau kita kata bergerak di semaya wajib, diam dengan tak ada niat nak semaya jam berapa duduk dalam haram. Gitulah. Ada pengajian fardu ain di masjid kita nya tak reti lagi fardu ain. Contoh bergerak di wajib mengaji, diam tak pergi mengaji, duduk kedai kopi haram dia kita. Jadi tak ada puye, kata panggil, tak ada ketika, tak ada masa kita tu terpisah daripada hukum Allah. Bergerak kita baik, diam kita baik, ada hukum Tuhan. Jadi sekularisme tak ada hukum Tuhan sekejap. Di mana? Di stasiun minyak, di sekolah mengajar, di perniagaan kedai-kedai, mengurus ekonomi ke, tak ada hukum Allah, tak ada agama. Itu sekularisme aja. Bukan hanya politik suku, agama suku. Kita biasa dengar sekularisme ni politik suku, agama suku. Itu definisi penceramah di atas kertas. Bukan hanya politik suku, agama suku. Ekonomi suku, agama suku. Pendidikan suku, agama suku. Kan gitu. Apa lagi? Ekonomi suku, agama suku. Hukum kata ni terbit tak naik. Contoh misalnya, kita pisah daripada agama dah. Ini supaya kita jangan mudah nak kata gitu ini sekolah. Takut kita betul pada sekolah. Sekolah dia panggil jaga. Jadi tidak ada Muslim ilmani, seorang yang beragama tiba-tiba mengkosongkan agama daripada kehidupan. Seandainya ada mengkosong dengan secara total,
kufur, kafir. Seandainya mengkosong sebahagian tertentu, maka pasti mubtadi'. Nah, wal'iyadzubillah min dzalik. Minta tidur dengan Allah Ta'ala. Maka celek mata kita sampai tidur balik, semuanya ada hukum. Ada sunat, ada wajib, ada haram, ada makruh. Kayak gitu. Tak ada pisah kita daripada hukum Allah Ta'ala. So apa kita tidur balik, jam atau balik, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Nah, itu yang diajar adalah Islam. Jadi sebab itu fahaman sekularisme agama, ini bukan daripada tubuh orang Islam, asal sejarah daripada Nuh Kristian Manon. Tidak mahu para padri mereka mencampuri urusan istana. Mereka halau padri-padri duduk di gereja saja, jangan bagi nasihat urusan pemerintah. Ikut pemerintah nak buat apa-apa. Kita tak tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Urusan pemerintah di atas rakyatnya, di atas orang yang dia pimpin, kita semuanya mesti menepati dengan maslahah, manfaat untuk rakyat. Darul mafasid, muqaddam jalbul masalih, darul mafasid, pasti menolak kerosakan, menarik kemaslahatan. Itu urusan pemerintah. Karena siasat, saya susu siasatan bermakna husnul tadbir, elok dalam mengatur. Husnul tadbir biri'ayati syu'unil ummah wa syu'uril ummah, dengan menjaga syu'un ummah, pekerjaan ummah, dan syu'uril ummah, perasaan manusia, perasaan ummah. Fi dakhilid daulah, di dalam negara, wa kharijiha, dan hubungan diplomatik di luar negara, wa ri'ayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga hikmah syariat diturunkan, memelihara perkara yang umum yang 5. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab dan sebagainya. Itulah dikatakan siasat politik. Adapun sistem ni ialah perkara yang direka-reka oleh manusia dan tidak ada halangannya di dalam agama kita. Itu hebat Islam. Boleh duduk di mana-mana sistem yang disepakati. Ada negara yang sepakati jumhuriyah, republik, tak ada raja, kuasa tak ada. Siapa dia pun boleh jadi ketua negara, presiden. Ada negara berbentuk demokratiyah, 100%, demokrasi secara 100%, Perdana Menteri paling tinggi. Macam negara kita dah, negara kita mamlakah nizamiyah, demokratiyah, barlimaniyah. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Ini kesepakatan sebelum kita nak duduk negara. Maka orang Islam itu ala syuruti, Muslim ala syuruti. Orang Islam di atas syarat yang mereka buat. Selagi mana syarat itu tidak ada kencaman daripada syarat, maka wajib dia kena patuh di atas syarat yang mereka sendiri tetap. Itu kita sendiri sepakat dah. Negara kita dalam berbilang kaum, berbilang bangsa, kita kena ada satu corok. Karena setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah, tak jaya lagi orang Islam itu nak mendirikan satu khilafah yang lain. Mesyuarat di Al-Azhar itu tak jaya. Semua sudah ijma' negara bangsa dipanggil, nation state, negara bangsa. Dulu dia panggil religion state, negara agama. Lepas itu negara bangsa. Religion state, negara agama, negara yang diasaskan pada agama.
Kita Malaysia ni susah sikit nak sebut ciri corak nation state itu secara umum. Tapi ciri-ciri nation state pun kita belum tepati je kan? Sebab kalau nation state ni betul-betul satu bangsa, satu bahasa, satu negara, gitu. Macam Indonesia kan, dia bahasa Indonesia, kita tak bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Iyalah, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Yang gitu kan. No, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Dia jadi so. Waktu orang Cina tak ada nama ceng-cong-ceng, tak ada. Nama dia nama Bayu Bunga Melu. Nama bahasa Indonesia Bima Sakti. Dia ada nama lagu tu. Tak boleh conceng-conceng lenglong-lenglong, tak boleh. Sebab dia satu bahasa, satu bangsa. Ya betul-betul acuan nation state. Sebab tu agama dia pun agama rasmi, agama Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita tak ada itu. Kita tak ada agama rasmi. Al-Islam din lid-daulah. Islam agama bagi persekutuan. Agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Bukan apa? Tengok. Dari segi undang-undang lah yang termaktub di dalam buku perlembagaan. Sengkola pun tak ada. Liberal pun tak ada. Tengok aman kita sebut ini. Dan agama-agama yang lain boleh diamal dengan bebas, sebebas mana ada. Dibuka tak ada ni buku perlembagaan. Ada cuma ada buku kecil kan, pada bulan perlembagaan Malaysia. Kita dalam itu dah apa? Islam agama bagi persekutuan. Dan agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Aman damai dia bebas. Tu beza tu kan. Bebas dengan aman. Sebab apa? Sebab kita ni punya Raisud Daulah wa Raisud Diniyah. Siapa? Himayatid Daulah wa Himayatud Din, iaitu Tuanku Sultan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka. Sebab tu Raisud Daulah bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri Raisul Hukumah, ketua kerajaan. Dia panggil Ru'asa ataupun dia panggil Wuzara Tafwid wa Tanfidh, menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja untuk diurus. Dan dia panggil Ulil Amri juga, tapi muqayyad. Muqayyad. Mana muqayyad? Muqayyad ni mana 4 tahun sekali. Kita diberi kebebasan untuk pilih orang lain pula. Kita tak puas hati. Tak boleh dituduh khawarij, tak boleh dituduh memberontak, mengguling, tak boleh. Sebab sistem itu telah kita sepakati. Begitu. Boleh kan? Ini supaya kita faham struktur negara kita. Ketua negara Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Persekutuan. Otomatik dia juga ketua agama. Begitu juga negeri-negeri. Bagi yang tidak ada sultan atau kembali kepada ketua agama dulu, ketua agama, ketua negara, ketua negeri. Tapi yang serap yang dipertua negeri. Itulah ini maksud tajuk lain ni. Tajuk saya belah kat melofak ialah ke politik dia lah. Tapi bukan politik kepartian, bukan siasat hizbiah. Jaga nak mau kelipuk kamu jaga masjid lebih ni. Terus tak kecek politik dalam masjid, bukan kecek politik kepartian. Ini panggil siasat syar'iyyah. Politik yang dibangsa pada syariat. Syariat tak lepas daripada urusan negara. Maka sebab tu biar kita tahu kedudukan negara kita. Dan ancaman tersebut sangatlah bertentangan dengan struktur negara kita. Kalau kita tidak bersiap sedia, tak apa kita yang ada dalam perlembagaan dijamin. Memang di dalam perlembagaan dijamin. Tapi kadang-kadang orang ni baca perlembagaan dengan tafsirannya yang belipat siap. Lipat macam lipat ni. Nak lawyer India. Lagi. Tak kena kita berlawan dalam mahkamah. Dia lipat setiap orang yang beli itu pakai apa lawyer lain tak ada nak beli lah. Situ juga. Kalau molek-molek kalau dia ni menang molek-molek di mahkamah sipil.
Padahal ada di mahkamah syariah, ada mahkamah syariah, ada mahkamah sipil. Asalnya mengaku agama dalam Islam, guna simbolik syariat Islam, tapi menyebar ajaran yang bertentangan dengan Islam. Mana? Ada lagi rasul yang baru setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi kata, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi yang permulaan kenabiannya setelah aku ada. Tapi kalau nabi itu sebelum aku lagi ada, nah, Nabi Isa, Nabi turun lagi, nah, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Khadir, di atas kau yang mengatakan Khadir itu Nabi. Tapi kenabian mereka ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi yang baru dilantik lepas Nabi Muhammad ada, tiba-tiba ada Ahmad Qadiani, guna simbolik Islam, belawai di mahkamah syariah, meneh dah kita, suka dah tuanku Sultan Selangor, oi tak puas hati, dibelawai di mahkamah sipil pula, kalau apa lemah ya, sebab tu, ya undang-undang menjamin, perlembagaan menjamin. Tapi kalau kita tidak buat persiapan, takut bimbangnya kita itu jadi bukan hak istimewa dah. Kita ada hak istimewa dalam perlembagaan, tapi kita jadi kanak-kanak istimewa. Kanak-kanak istimewa di bawah sendiri. Pasal kita tidak buat persiapan dengan ilmu. Persiapan itu bukan dengan menerbit melaut, tapi dengan ilmu. Nah, kalau kita persiapkan dengan ilmu, adalah kita rasakan camai macam orang pandang begini. Dia rasa terancam bila kita disuruh berenang dalam sungai, dalam kolam, dalam. Sebab apa? Sebab dia siap ada ilmu begini. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu begini, nah, dia rasa ancamnya. Tiba-tiba member buat program berenang di latah, di sungai, sudahlah, dia tak pandang berenang, matilah, ancamnya. Ancamnya sebab dia tak ada siap dengan ilmu berenang. Seperti itulah kita, tak ada siap ilmu akidah, tak tahu apa akidah syariat, tak tahu apa. Kita Islam, tak boleh takut tu. Islam ni nama bagi agama luar, ada rukun-rukun dia. Nah, ada rukun agama namanya iman, ada rukun agama namanya Islam, ada rukun agama namanya ihsan. Gabung semua namanya agama Islam. Nah gitu. Iman apa? Disebut oleh ulama kita Al-Laqani Ibrahim Allah kata, wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Ditafsirkan iman oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita, tasdiq fil qalbi. Apa makna tasdiq? Tasdiq sini dengan makna iz'an wal qabul fil qalbi, setuju dan terima dalam hati. Itu makna tasdiq. Bagaimana kita nak setuju kalau kita tak tahu? Jangan setuju dah. Cikgu setuju. Setuju lalu. Gapo tak tahu? Nah, kena tahu gapo dia saya nak setuju apa? Nah, nak setuju kena tahu. Tiap-tiap orang tahu belum tentu setuju. Betul tak? Ahli kitab tahu tak Nabi? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu akan dia Nabi itu ahli kitab lebih daripada, lebih bukan seperti. Karena musyabbah lebih mubalaghah daripada musyabbah lebih. Kena kata lebih daripada kenal anak-anak sendiri lagi. Itu bukan lagi tak tafsir bukan. Nah, bukan kenal seperti kenal anak-anak mereka, lebih daripada kenal anak mereka. Lebih, apa kata Abdullah bin Salam? Lebih kami yakini Muhammad anak Abdullah anak Aminah berbanding anak kami walaupun baik pada kami. Nah, walaupun keluar daripada perut bini-bini kami. Nah, tapi belum tentu kami ialah bapa-bapa dia secara 100%. 99.9%. Walaupun zon sekuat yang baik, sekuat baik yang kuat. Bini kami orang baik, tak kira buat khianat di belakang kami. Kami keluar dunia ke bulan-bulan, mesti dia jaga maruah dia, maka balik mengandung anak kami itu. Tapi boleh tak jadi anak orang lain? Jadi batu dalam hati-hati ada kan? Seorang sahabat tiba-tiba keluar anak dia hitam, kelabu kelabu kayak itu, tak ingat lah.
nak sopoh, nak liang je lah, nak tuduh bini dia zina je lah. Pergi jumpa Nabi ni, bukan anak hamba ya Rasulullah, hamba putih, bini hamba putih, mari mana kelabu ni, pergi buat projek dengan negeri mana tu ambil kelabu. Rasulullah kata nanti dulu, ada tak apa kuda mau bela tu lah, unta mau bela tu dalam banyak-banyak warna dia, ada warna terlupa dalam ramai-ramai. Ada Rasulullah. Ni waktu nenek dulu tu ada untung tak nenek mula ada warna ni tu kan. Rasulullah suka jangan duduk cepat nak ahli-ahli ni kan. Kalau mana ada ilmu DNA dalam itu nah. Tak ada tu usah tengok mata je betul. Lama lagi nah. Tu tengok 99.9%. Ya, ghalabatus zon, kuat sengkerai kata ini anak kami ni tapi boleh jadi lah, boleh jadi. Tapi Rasulullah tak, kata Abdullah bin Salam, dia anak siapa, cucu siapa, cicit siapa ke Nabi Ibrahim, ini khabar daripada Allah. Tidak ada khabar yang lebih diyakini daripada khabar Allah. Maka kerana tu ahlul kitab tu kenal Nabi lebih daripada kenal anak sendiri. Tahu ke Nabi ni dah, tapi terima lah tak. Tiap-tiap orang tahu belum tentu terima, tapi tiap-tiap orang terima mesti tahu. Dia panggil umumul wa khususun mutlak. Umum khusus mutlak dia panggil. Tiap-tiap orang tahu belum tentu terima, tiap-tiap orang terima mesti kena tahu. Kalau tak tahu nak terima macam mana? Kita katakan dia panggil orang kampung suara jalan yang besar banyak jalan sibuk. Jadi terpaksa nak ambil anak rakyat kayak ada bayar musyawarah. Berapa gaya anak? Ada kata 500,000, tak ada. Sejuta lah, bila lah nak jadi jutawan lah. Orang kata sejuta tak ada. 2 juta, oh iya lah ni mahal lah petrol juga. Mahal lah di sini naik lah 2 juta, oh iya. Setuju lah tu, setuju. Mana setuju? Tanda tanya. Soalnya tu ini dia suara. Tidak dengar, tidak faham ke apa. Ya bang-bang dia mau setuju lah. Gak boleh setuju nak kau ada ini. 2 minggu sebelum projek duit masuk 2 juta duit masuk lah kau kata siapa dia lah dermawan sungguh 2 juta masuk dah duit dia dah tak sedar bah 2 minggu mari kata sodok mari buat hijau kata nak jalan pas jalan mengamuk belakang parem. Kata mana ngamuk ni mari kata sodok maka mau apa ni. La ilaha illallah. Mu tanya lagi. Tanya apa? Ada tanya. Tanya. Mana tahu dah? Tak tahu. Tengok. Setuju dengan tak tahu itu dusta. Betul juga ya tak tahu apa kita ya ke apa. Maka sebab tu ilmu akidah ni ilmu yang sangat penting dalam agama. Al-muhim fi amri dini. Itu mana awalul dini. Awalul dini ma'rifatullah dengan mana al-muhim fi amri, yang terpenting. Semua penting, semaya penting, puasa penting, semua penting. Tapi yang paling penting sekali daripada semua yang penting itu ma'rifatullah, ay ma'rifatu bi ahkami uluhiyati wa ahkami sifatil uluhiyah. Mengenal hukum zat ketuhanannya Allah, mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Daripada bahas inilah topik macam-macam fahamnya. 70,000 puak dalam Islam yang baca. Semuanya mengaku Islam kau. Semua mengaku Islam. Kita yang Nabi ayat sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Selagi berpecah umat sini ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Tak kira Yahudi Nasrani, tak kira tu umat Nabi Muhammad lah tu. Ini dah umat yang dah suruh Nabi. Kau asyhadu an la ilaha illallah dah. Mengucap syahadat dah. Tu. Pecah berapa? 73. Fawahidun fil jannah. 1 je masuk syurga.
Mana satu ni isyarat kepada Islam dia makbul di sini. Sebab ramai orang mengaku ahli sunnah juga. Kata ahli sunnah ni pakai Quran hadis. Lah. Kau sesat semua pakai Quran hadis juga. Nah, liberal pakai Quran hadis, pakai tak liberal? Pakai. Tapi dengan secara tafsiran yang bebas. Tu. Sebab tu kalau kira usul liberal ni dah. Liberaliyah atau at-taharruriyah dia panggil, bebas, kebebasan, merdeka ni, nak merdeka. Antaranya apa? Digelar oleh ulama-ulama kita kontemporari lagi. Kelompok ni dipanggil i'adatu qira'atin nusus. Ulang balik menafsirkan apa? Kitab-kitab ulama ni. Tu. Tanpa berpaut dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan. Mana betul? Ya sebenarnya Dajjal ni bukan ada pun. Dajjal ni ialah sifat manusia. Mahdi ni tak ada pun sebenarnya. Mahdi tu manusia tu. Dia juru, dia Mahdi. Dia tak juru, dia Dajjal. Ada tak di telinga ucapan dia? Ada. Lepas liberal tu. Ingat dah, liberal ni bukan liberal hak belakang buku tulisan kita mengaji sekolah pasal. Bukan. Ada kan di belakang sekolah anak kita tu dia pakai buku tulis kan. Malaysia bercita-cita melahirkan bangsa yang liberal dengan kebudayaan. Itu liberal tu bukan waktu. Itu makna budaya bangsa yang pelbagai itu kita saling menghormati. Budaya orang Cina, budaya orang India, budaya orang Melayu, tak boleh kita saling mutu budaya dia. Hatta agama kita dibutuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain pada Allah dan sesembah yang disembah oleh mereka yang menyembah selain daripada Allah. Sebab kalau kita caci, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka caci maki Allah, caci maki Rasulullah, caci maki simbol-simbol agama kita. Adwan kerana rasa bermusuh, bighairi ilm, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Tak boleh. Tadi kita boleh caci. Nak sebuah apa semua ni. Tapi kita hormat lah. Nak sebuah lembu biar semua. Kita nak sembelih lembu tak apa. Ia nak hormat lah. Bukan lembu dia. Kalau lembu dia kita tak sembelih. Dia buat nak sembelih lembu. Kita nak sembelih lembu kita. Bukan lembu dia. Itu toleransi. Lakum dinukum waliyah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Toleransi beza kan dengan liberalisme agama. Bebas agama ni dianggap sama saja. Tak lihat tu. Sebab tu fahaman liberalisme agama yang membawa kepada pluralisme agama. Agama ni semuanya menuju kepada satu saja. Semuanya sama. Tidak boleh menuduh agama tu tak sebenar, agama ni tak sebenar, kita sebenar. Ini fahaman musuh bagi sekalian agama. Bukan hanya agama Islam saja. Itu. Sebab apa? Kalau orang itu berfahaman liberalisme agama, bebas agama, dan fahaman dia agama semua sama, maka dia tidak ada agama yang sejati. Dia ni siapa dia? Hari Jumaat, mari masjid. Hari Ahad, pergi ke gereja. Padah pula. Apa maksud aku pula? Pakai ihram warna kuning pula. Berat dia ni. Agama berapa tahu? Hindu pun tak setuju dengan dia, Buddha pun tak setuju, Islam pun tak setuju. Jadilah kamu Muslim yang sebenar. Kalau Hindu yang sebenar. Buddha yang sejati. Kristian yang hakiki. Yahudi sungguh-sungguh. Ini tak juga. Punya agama mengata apa? Tahu? Dia kata, dah, saya agama cinta. Wah, ni juga ni. Dia baca Jalaluddin Ar-Rumi kebablasan kan. Jalal Ar-Rumi dulu bikin masa tu Sufiyah ni banyak. Semuanya menuju kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kau tu bukan agama hadiah dinilal, bukan. Tariqah Qadiriyah ke, Naqsyabandiyah ke, Ahmadiyah ke, Syazuliyah ke. Banyak madrasah nak menyuci jiwa, nak tarbiyah hati ni dah banyak.
Tapi semuanya tujuannya sama. Riyadhah mujahadah berbeza, wirid zikir-zikir ada beza, tapi tujuannya tetap sama. Dia dihukum agama ni banyak. Ada Islam, ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha, tapi semuanya menyembah Allah yang satu. Siap mu. Ni liberalisme agama ni tak boleh. Kalau liberalisme budaya tu memang apa? Bebas kebudayaan ni maksud kita menghormati. Selagi dia tu tidak orang panggil budaya agama, budaya bangsa dah. Kita boleh tak disambut sekali tahun baru Cina? Boleh. Nah, ada masalah tahun baru Cina. Sebab dia bukan tahun baru Buddha. Tahun baru Cina, orang Cina. Bangsa ni kita tak boleh pilih. Siapa dia sini masa belum mau yang beranak tu dia munajat kan tu bunuh lah tu minta bola Melayu ada? Ada? Ada. Itu ketentuan Allah tanpa ada satu hak daripada manusia untuk ikhtiar, untuk pilih. Beranak Melayu mati Melayu lah, beranak Cina mati Cina, beranak Keling mati Keling, beranak Arab mati Arab. Tak boleh pilih kan? Kau boleh kita beranak Melayu, dia orang 40 buah jadi Melayu, nak jadi Korea lah berapa masa. Hanya saya mata TV, kita boleh? Tak boleh. Nah, ini orang panggil bangsa ni ketentuan Allah tanpa ada hak pilih. Sebab tu kita ni Melayu nak beragama Islam, bukan orang Islam kebetulan Melayu, bukan kebetulan. Ada pun agama ni Tuhan beri ruang untuk manusia pilih. Boleh? Mana? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman silakan pilih untuk beriman. Siapa nak kafir pun selekeh nak kafir. Tapi ingatlah akhirat esok tak dapat lah syurga. Okey gitu. Walau buat baik lagu mana pun orang kafir tak ada masuk syurga. Tak boleh. Jangan kata sial lah pula. Ada fahaman liberalisme dia kata orang kafir pun boleh masuk syurga. Ada. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة. حي على هيا على لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا محمد الرسول والشرف والدرجة العالية والصلح والبرعة في المقام المحمود إنك لا تخلف. Baik, penting tak kita tahu pahaman liberalisme ke apa-apa fahaman dalam pengajian dalam usuluddin di Al-Azhar. Ada satu madah namanya tayarat, aliran-aliran pemikiran. Salah satu daripada madah pengajian yang baru mengaji ialah tayarat. Tayarat ni kita mengaji aliran-aliran penting, sangat penting, karena kaedah inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabili. Sesungguhnya sesuatu itu tidak akan benar-benar jelas sehingga kita kenal sebelah lawan baginya. Nah, contoh, kita tidak akan benar-benar jelas mengenal ahli sunnah wal jamaah kalau kita tidak mengenali juga 72 firqah yang dhalal. Tapi kalau kita belajar dalam kitab-kitab tua kita, nah, seumpama kali kita arah al-farqu bainal firaq ataupun kitab maqalatul islamiyyin karangan Imam wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, kita tak akan jumpa fahaman namanya liberalisme, tak akan jumpa dah. Tapi sebenarnya manhaj dia situ. Nah, manhaj liberalisme ni dia hampir sama dengan Mu'tazilah. Sebab tu boleh dikatakan Neo Mu'tazilah. Nah, bukan sebiji sama Mu'tazilah dah. Dari segi mana? Dari segi taqdimul aqli 'ala naqli, mendahulukan akal di atas nakal. Disebut oleh Raisul Mutakallimin, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, wa ajma'u, telah ijma' oleh mereka itu Mu'tazilah, ala annal aqla, di atas bahawasanya akal ni yaqdi, menghukumi ia qabla wurudi sam'i, sebelum datangnya syarak. Jadi sebelum syarak mari, akal tu boleh tentu dah hukum. Sebab tu timbul dalam peribahasa orang mengaji ilmu usul ni yang biasa dengar juga, at-tahsin wa at-taqbih, al-husnu wal qubhu bil aqlaini. Nah, baik dan buruk dua-dua tu dihukum dengan akal kedua-duanya, bukan dengan syarak. Kita dah baik buruk dihukum oleh syarak. Akal ni tak kira manfaat baik. Mungkin kita tak nampak hikmat tasyri'. Nah, hikmat disyariatkan sesuatu. Orang liberal tak gitu. Dia fikir dengan akal, bahaya lah. Tak ada yang kata macam mana hukum pusaka orang Islam ni. Nah, liz zakari mislu hazzil unsayain. Dia tak setuju. Nak jatuh tina sama rata. Ada je tu liberal, tak sepakat ada hukum Islam sama rata, tolak hukum pusaka. Begitu juga pasal apa pula kita nak sekat-sekat hubungan nafsu, nah, hubungan badan sesama jenis. Dah dia terasa dengan sama jenis, kita nak bagilah jatuh dengan jatuh, tina dengan tina, ataupun boleh pergi belakang, pergi mari, jatuh apa berahi, tina apa berahi. Dia pakai biseksual kan, LGBT kan. Jalan tu liberal hak ditegah Quran dan Sunnah. Tak boleh ambil ayat Quran, petik, tafsir sendiri. Liberal. Ni kadang-kadang orang tak berasa kan. Dia ambil ayat Quran, dia dibaca, lepas dia tafsir sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mungkin memberatkan sesuatu yang tidak mampu kita nak pikul. Jadi kalau Allah Ta'ala uji kita dengan bebanan hidup kita, itu pasti kita mampu untuk pikul. Siapa dia kita tafsir ayat tu seperti itu, kan? Ada ulama mufassir tafsir gitu. La yukallifullah ay hukman taklifiyah, hukum taklifi, hukum dalam agama ni. Semaya, puasa, hak ni Tuhan beban atas kita, pasti mampu kita buat. Tak mampu semaya diri duduk, tak mampu duduk nyenggeng,
Tak mampu menyenggi meletak, tak mampu menetek, isyarat dengan kepala, nah, tak mampu isyarat dengan kelopak mata, tak mampu isyarat kelopak mata, ingat dalam hati, tak mampu ingat dalam hati, mati dia tu jawab dia. Tak maya dia panggil dia. Kayak gitu. Tapi kita tafsir, baca ayat Quran sepatah, tafsir ikut kepala otak kita sendiri. Itu liberal. Nah, bebas menafsirkan ayat Quran ikut suka hati kita tanpa tafsiran yang muktabar daripada ulama mufassirin. Itu bahaya. Nak kalau orang biasa maaf banyak dah usul-usul, tapi tak tahu lah usul-usul sekarang macam mana. Kalau dulu gitulah. Sebab tu usul-usul ni kalau ada minat usul-usul ni, mau cedek usul ni, nah baca kitab ulama. Nah, baca kitab ulama. Bukan ambil ayat Quran sepatah, baca sebagai batu. Apa pendapat awak? Makna ayat ni macam mana? Dia pun pada pendapat saya. Pada pendapat saya dah. Ayat ni saya rasa macam begini ni. Saya rasa. Ambil mana rasa? Yang tak boleh tu. Tu liberal. Tu. Ayat tu untuk orang yang belum masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam tu kita tak boleh paksa. Pasal ayat tu turun, seorang sahabat namanya Hasil Al-Khazraji. Dia punya anak ketika mana kecil-kecil dia hantar ke tinggi Madinah di kampung-kampung Yahudi. Makduminan, apa tak boleh. Kita nak bahasa acor, nak bahasa lenglong, tenglong, masuk tak boleh. Tapi bila dah masuk, dia duduk tertakluk dengan hukum Islam. Kena paksa jaga boleh. Jadi sebab tu liberalisme ni secara pokoknya, secara manhajnya hampir sama dengan manhaj Mu'tazilah. Nak kata dia Mu'tazilah betul, tak juga. Tapi panggil Neo Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah abad terkini, bebas, akal dikedepankan. Dalam perasaan mereka ini sesuai dengan suasana moden. Mengutuk orang panggil tafsiran ulama, dikatakan qolub, dikala ketinggalan zaman. Jalan tu nak liberal. Kita kena sesuaikan tafsiran ini dengan zaman kita ni. Siap. Bahaya. Sebab tu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kullu man barang siapa, kullu man, tiap-tiap mereka. Ja'alal aqla, menjadi ia akan akal muqaddaman ala syar'i. Terdahulu di atas syarak. Faqad fataha babal zandaqati, maka sungguh benar-benar telah membuka ia akan pintu zandaqah, pintu kufur zindik, kafir nyeleweng. Sebab tu tak boleh dah. Tak boleh kita nak tafsir ikut suka hati, kena cermat dengan agama. Jangan sesuka-suka hati kita. Contoh kita nak kata bahawasanya Ashabul Kahfi itu Kristian ke, nak harga Kristian suka dengan kita, tak boleh. Kalau saya kata Ashabul Kahfi itu mereka Kristian, tak boleh. Bila masa Ashabul Kahfi agama Kristian? Begitu juga kita nak tuduh orang tu, nak sahabat Nabi tu hobinya berzina dengan bini orang, ataupun jadi bapa ceti karena semata-mata mereka pernah hidup di bawah sistem jahiliyah. Lalu halal kita buat fitnah seperti itu, tak boleh, tetap dosa. Dia bukan khilaf-khilaf, ada pendapat. Bukan ada pendapat, tak ada pendapat. Tidak ada pendapat yang mengatakan Abu Bakar tu ialah bapa ceti, tak ada. Hatta Abu Bakar As-Siddiq ini sudah dipercayai sejak di zaman jahiliyah lagi. Orang nak jami hutang pun dia, orang nak kutip hutang pun dia. Seandainya satu orang tak sebayar hutang, orang hatta Abu Bakar malu muka bayar. Ataupun orang tu nak berhutang, orang tak berani bagi hutang kalau tidak penjaminnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni kalau orang tu tak mampu bayar, dia dahulu ke harta dia untuk bayar. Tu bukan dia bawa ceti lah, jangan itu. Tak boleh kita suka-suka gitu. Oleh kerana sistem jahiliyah, ia tak semestinya sistem jahiliyah itu usul tolak belakang dah.
Kita kena bahas itu. Islam ni tidak mari ubah hal benda tu dipersetujui. Contoh seperti hukum kisah, hukum bayar dia. Sebenarnya telah ada di zaman jahiliyah. Datang Islam, we comel lagi, we kemah lagi. Nah itu. Begitu juga haram pergi di bulan-bulan haram. Inna iddat asyhuri indallah 12 syahran fi kita. Wa minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kayak gitu. Di hari bulan pergi ni bukan hanya Islam aja. Di zaman jahiliyah tu haram dah pergi di bulan-bulan haram. Bila Islam mari kekal. Sebab tu kena dah dengan hikmat Islam ni diturun. Jadi bukan semua orang jahiliyah buat tu semua tolak belakang dah. Ada hak molek Islam ni comel lagi, diperkekal dan persistematik lagi, kemah lagi. Nah, hak jahiliyah tu hak tolaknya. Nah, hak nikah dengan mak sendiri, tu memanglah ada gitu. Bapak dia mati, dia sanggup nikah dengan mak dia sendiri daripada boleh kau kan. Tu jahiliyah tu, Islam tolak tu. Nah, minum arak budaya apa lagi hak jahiliyah ditolak. Tapi hak molek-molek dah Islam tak tolak. Islam comel lagi kan. Islam kekal dan comel lagi. Dan tak bolehlah kita nak buat sebagai fitnah, kita tak boleh. Tu oleh kerana duduk di bawah sistem jahiliyah. Kalau orang boleh buat fitnah pada sahabat lagu tu, baik, kita nak tanya ke dia. Sekarang ni kita duduk di bawah sistem Islam ke sistem jahiliyah? Cuba jangan jawab. Cuba jawab. Sistem Islam ke sistem jahiliyah? Kalau sistem Islam dia tak usah depan dah lah. Ada. Sistem jahiliyah sekarang ni. Baik. Kalau duduk bawah sistem jahiliyah, saya nak tanya. Boleh tak saya nak kata awak bapa? Jadi, suka-suka hati saya. Nah, ataupun hobi awak berzina ni, boleh tak? Suka-suka hati saya. Sebab kita duduk bawah sistem jahiliyah. Semua orang tak terlepas. Mana boleh lagu tu? Di Bukit Bintang itu ada orang dulu joget dalam air hujan lah, simbu air apa. Ada siapa-siapa orang surah masjid tadi ya. Ada jemaah mana tak pergi Kuala Lumpur juga, 2-3 hari saya botek dekat Bukit Bintang kan nak join. Ada. Walaupun kita duduk di bawah pemerintah yang ada bercampur dengan perbuatan jahiliyah, tak lazim kita mengikut jahiliyah seperti itu juga. Betul tak? Jadi tak boleh kita bermudah-mudah seperti itu. Kena berhati-hati, ikhtiar, cermat. Cermat, lembak agama cermat. Dan apabila kita tersalah, terus sepatutnya kita kena minta maaf. Jangan kita buat kelam, timbul orang itu pulak kecek, orang itu pulak kecek. Jadi panjang lebar. Pokoknya setengah-setengah ada. Setuju, tak ada masalah dia kata. Memang obat aku buat benda tu. Omah aku hobi zina. Astaghfirullahaladzim. Berat. Kalau ikut hukum Islam tu kena ikat, kena didakwa di mahkamah syariah dan didapati bersalah dihukum takzir. Kena sebab atas mereka. Pasal apa? Mulut hudur kepada sahabat-sahabat Nabi. Jangan ikut. Ini kita kena beringat tafsir Quran tak boleh lepas. Kata-kata kita kan, bukannya tafsir Quran, baca terjemahan. Tapi program kita tulis program tadabbur Quran. Hebat tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tadabbur ni mendalami, menghayati ma'anil Quran, makna ayat. Kenapa Tuhan kata lagu ni? Bapa Tuhan tak kata perkataan ni? Bapa diulang lagi perkataan? Tu ada balaghiahnya Al-Quran, ada balaghahnya Al-Quran. Selain pada nahwu sarah tu penting dah, ada balaghah lagi. Ada kinayah, ada badi', ma'ani dan sebagainya. Bukan mudah lah kalau kita baca Quran atau baca Quran Melayu. Itu bukan tadabbur. Itu baca terjemahan. Naklul kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab saling translate ke Melayu. Jangan kita kata maknanya, maksudnya. Orang panggil kurang cermat. Kalau tutup guru dulu, dia cermat. Dia baca Quran sepatah qala Allah Ta'ala
Pak kata terjemahannya. Gitu dah. Terjemahnya balik bahasa ya. Adapun makna, makna nak buka dalam tafsir. Saya bukan ulama tafsir. Itu pun kita baca tafsir dah. Akhir-akhir ulama akan buat mari surah Tabarri dipanggil padi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang maha mengetahui dengan yang betul yang sebenar. Allahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah lah yang tahu hakikat ayat ni, makna sebenar yang dia kehendak apa. Kami qadar yang kami dapat dengan bahasa Arabnya ginilah. Apa yang nak. Tu ulama jaga cuma. Tapi liberal bebas. Suka hati kita nak tafsir macam mana. Ayat ni kita nak tafsir macam mana. Ayat ni nak tafsir bagaimana. Sebab tu liberal kadang-kadang Wahabi pun kena apa liberal ni. Sebab tafsir Quran ikut suka. Tuhan ada tangan suruh tu. Tangan mana ni? Tangan. Tak tangan apa. Ni lah tangan. Lepas tu mengaku salah. Salah mana? Sebab Tuhan ada tangan. Mana ni? Ini bukan sifat. Ini zat. Ini jirim. Tak erti sifat dengan zat mengatakan apa. Sifat dengan zat tu kan lagi. Ulama salaf dulu isbat tangan sifat. Sebab tu tak tahu apa sifat. Apa sifat tangan? Kalau kami tahu tangan ni ialah zat. Ni ada jari, kalau tersusun daripada darah. Inilah tangan. Juzuk zat, juzuk anggota. Tiba-tiba tangan sifatun min sifatillah. Tu sebab terjemah tu ikut Asy'ariyah dah ni. Kalau salah sungguh Imam Ahmad bin Hanbal, haram terjemah. Sebab Tuhan waktu Quran bukan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ada Tuhan waktu hand Allah, ada yadullah, kayak gitu. Ada tak logat Kelantan? Tangan Allah ada. Dalam bahasa Inna ja'alna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum taqilun. Kayak gitu. Haram terjemah. Yadun bukan tangan. Yadun kamu baru tangan kamu. Yadullah bukan tangan, bukan hand. Yadun ibqa ala asli, berkekal di atas asal. Bila ta'wilin wa ta'tilin, bila tafsirin wala tarjamatin, tanpa tafsir tanpa terjemah. Yadun gitu. Wajib mujur Asy'ariyah dah. Asy'ariyah kata dah fafihi tafsilu, padanya ada perincian. Seandainya bahasa ajab tu ada seakan-akan balaghah dalam Arab, bolehlah nak terima. Macam kita Melayu ni ada seakan-akan Arab juga. Hidup mati ajal maut jodoh di tangan Allah. Orang cakap gitu dah. Tanah 10 hektar di ujung kampung tu di tangan saya dah. Di tangan saya. Ni 10 hektar. Muat tangan ni. Tu cakap tu balaghah dah tu. Biar hina di mata manusia, asal mulia di mata Allah. Nak cerita Tuhan ada mata betul, bukan? Tu balaghah kita dah tu, Melayu. Tutup info semua. Jangan cakap kita nak mengadap Allah. Mengadap dinding. Balaghah tu dah. Menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah dalam sembahyang. Panjang kalau cakap lagu tu. Buat. Menghadap Allah. Bukan menghadap Allah depan gitu. Bukan. Menghadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah dalam sembahyang. Itu harus benar panjang. Tapi panjang cakap gitu. Betulkan sah, rapatkan sah. Jangan bermain-main, jangan matikan handphone. Kita nak menghadap ke tempat disuruh hadap oleh Allah di dalam sembahyang. Panjang. Kita menghadap Allah. Senyap situ. Mudah, reka. Tapi kita pihak Allah dekat kita. Cokoh gitu. Susah gitu. Siap. Mujassimah sampai dah semaya tu dah jaga. Tak ada ahli sunnah di tafsir tangan dengan makna ni. Tak ada itu. Muka Tuhan comel ada kapu jerawat macam bukan tu. Tu liberal juga tu. Sebab tu kata liberal ni walaupun manhajnya dekat dengan Mu'tazilah, taqdimul aql ala naqli, taqdimul aql ala syar'i, tapi secara ciri-ciri mereka ada juga seakan-akan kelompok-kelompok seperti yang berpikir zahir ayat Quran.
pada aqaidil iman. Nah, at-tamassuk bil mujarradiz zawahiril kitab was sunnah fi aqaidil iman ma usulun min usulil bid'ah wal kufri, kata Imam Sanusi. Nah, berpegang semata-mata zahir nah Quran hadis. Nah, di dalam bab simpulan kepercayaan ini setengah daripada usul bid'ah dan usul kekufuran. Itulah. Maka sebab itu jaga, jangan kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman seumpama liberalisme. Lagu mana? Tak dapat kita nak mengaji akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Tak cukup dengan mengaji ahli sunnah wal jamaah, nak bagi tahakkuk lagi, cerak lagi kata kita tak ikut 72 firqah. Sebab Tuhan berkata, nah, apa? Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikut akan segala jalan-jalan yang lain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Jalan Nabi ini bukan jalan yang buka Quran, buka hadis, tafsir sendiri, bukan itu. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Bukan ambil Quran, ambil hadis, belak sendiri. 72 puak semua pakai Quran belaka. Nah, pakai hadis belaka. Qadariyatul ula, mereka berpahami bahawasanya ilmu Allah ni baru kerana mereka kaya dalam Quran ni. Nah, lita'lamu apa dalam Quran kata summa ba'asnahum liya'lama ayyul lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amadan. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan mereka itu manusia. Kerana apa? Lina'lama, supaya nak lama kami mengetahui. Itu betul-betul terjemah. Tapi makna bukan gitu ya. Makna bukan supaya kami mengetahui, supaya kami zahirkan pengetahuan kami. Itu baca tafsir-tafsir Jalalain ke, tafsir Nasafi ke, tafsir Baghawi ke, tafsir Khazi ke, semua tafsir itu ada sunnah. Tapi kita baca terjemah, tak mengaji tafsir, linak lama supaya kami mengetahui, supaya Allah tahu lah. Jadi kalau Allah tak buat, Allah tak tahu. Jadi kalau Allah nak tahu, Allah kena buat. Jadi Allah baru tahu. Kafir tak? Kafir siapa yang ikut Allah baru tahu, sedia kala tak tahu. Jangan. Karena sedia kala Allah bersifat petahu, dan sedia kala juga Tuhan maha mengetahui. Dengan sifat petahu yang satu tu, sedia kala Tuhan maha mengetahui segala perkara. Mengetahui itu banyak lah. Dengan petahu yang satu. Itu kena maha. Jadi tak tahu, tak terjemah apa kan. Ngaji sifat 20 pening gitu je lah. Wajib terjemah apa, baru boleh beza sifatnya tak ada. Nah, kalau tak terjemah apa, nak beza mana sifatnya tak ada. Tak ada beza. Pendengar dengan mendengar tu lah. Nah, dah. Pendengar satu, mendengar banyak. Melihat satu, melihat banyak. Tuhan melihat segala perkara yang ada, Tuhan dengar segala perkara yang ada. Kalau yang ada tu sedia kala ada, sedia kala Tuhan mendengar melihat. Kalau sedia baru ada, baru dengar, baru lihat, baru mendengar, baru melihat, apa? Kalau tak bolehnya baru ada pendengar, penglihat tu balik. Ya kan? Waktu syukur banyak-banyaklah kita Melayu ni ada Syekh pada MK. Sini katanya sama tu wajib pakai. Baca kitab Al-Quran yang tinggal Al-Quran tu. Tak boleh lah. Ngaji sifat 20 tu mengong situ lah. Kok mana sifat, mana ta'aluk. Nah, sebab sifat satu lah ke. Sosok kaya. Pendengar satu, pelihat satu, pekuasa satu, petahu satu, pekata, penutur, pekecek, pengomong, pengobrol satu. Ada terima apa ikut penutur satu lah. Tapi bertutur banyak, berkata banyak, mengomong banyak. Mana tu. Nah, berkuasa banyak, berkehendak banyak, menentu banyak, penentu satu. Dikemah ahli sunnah wal jamaah. Baru kita tahu kok mana, kok bukan ahli sunnah. Sebab kalau berkuasa, semua kata berkuasa. Mu'tazilah kata Tuhan berkuasa, Tuhan mendengar. Tapi dengan zatnya tak ada pendengar, tak ada berkuasa. Nah, musyabbihah menjasimah pula. Tuhan mendengar dengan pendengar juga, tapi pendengar yang baru.
Tak ada mendengar tu ialah ta'ala. Sifat tu sendiri dah, yang baru tu jadi. Sedia kala qudratu ala tabassur, qudratu ala takallum, qudratu ala tasammu, kemampuan untuk adakan pendengar yang baru, pelihat yang baru, perkata yang baru, berkuasa yang baru. Ya, petahu yang baru lah. Siap. Itu jaga. Jadi sebab tu, selain daripada kita kenal jalan ahli sunnah, kena tahu juga jalannya 72 buah. Supaya benar-benar kita yakin kita berjalan ni atas re ahli sunnah. Tak ada alasan dah kami. Lah, kita ulama karamanya, Imam Hasan Asy'ari sendiri ada maqalatul islamiyyi. Tempat tu. Kalau kita ngaji tu pakai pening gitu ya kan. Ni fiziki, al-farqu bainal firaq. Imam Ahmad Al-Baghdadi. Pening juga Arab. Kok Jawi pun ada. Tuhfatur Raghidi. Tak pandai Jawi. Rumi pun ada. Tapi orang Rumi pun nak ngaji lah. Ustaz Nuri Abu belak-belak juga. Dia saat itu belak-belak juga dah. Kamu ingat wajah matlain badrai? Air musyammas. Dalam kita Jawi ini, air yang ditukul akan dia. Tapi ni apa? Jemaah ni guna Rumi. Tak terjemah. Atau Ustaz Halah tu Ustaz. Apa? Dalam kitab ni, air musyammas ialah air yang ditawakalkan akan dia. Tawakal. Siap lah. Masuk tak tahu. Tiba-tiba. Tawakal dah. Mungkin lah tu kata, ni bahaya. Baca sendiri bahaya. Air musyammas, air yang ditawakalkan akan dia. Lagu mana? Nah, air kalau tak ada, kita tawakal. Tawakal itu. Tawakal ni sikotul qalbi ala Allah. Percaya hati di atas Allah. Air kita percaya hati atas Allah. Itu kan? Tak ada kaitan langsung. Air hak diletak dalam bekas, hak dicanai, ditukul akan dia dengan besi pada negeri yang bersangat terlarang kan gitu. Tu banyak kata bahaya juga baca sendiri. Memang bahaya. Faman lanahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tiada guru baginya, maka syaitanlah tu guru dia. Siap. Kalau melan ni banyak tiba-tiba mendadak jadi guru. Tak tahu ngaji mana siapa tu dia tiba-tiba ustaz tak siap. Tak kita pun berakhir juga dia walawak sikit betul tu. Full sudah sani sudah. Ustaz mana tak jadi ngaji mana pun. Ngabai kok si duduk ni bahaya. Murah jadi agama lah. Jadi fanzuru wa amman ta'khuduna dinakum. Kena siasat kepada siapa kamu ambil agama kamu. Mana siasat bukan siasat jago. Dia bos lebih dia. Okey. Siasat ya ada isnadur riwayah wa isnadur dirayah wa isnadur tazkiyah. Tu syarat. Dia ngaji dengan siapa tu guru dia, ngaji di mana, apa kelulusan dia. Dia apa dia mengajar tu serupa dah sama-sama mengaji dalam kitab tu, dalam bidang tu sama seguru dengan dia dah. Sama ada apa? Sanadut tazkiyah. Mana yang mengaji tu lopak-lopak ke, debat ke, ada ngaji ikut jinjah-jinjah dia ada. Daripada saya kita asah kita mutawassit muntahi dah. Daripada mubtadi mutawassit sehingga mereka aliyah agak tinggi. Mengaji apa ni nak debat ni, apa ni nak angkat tu. Maka bolehlah kita ngaji dia. Itu syarat ilmu. Bimbang, namanya ni sangat bimbang. Tu kena beringat. Tak ada alasan kita tak boleh. Kita tak tahu. Tak ada alasan. Daripada kita Arab sampai kita Jawi, kita Romi ada belakang. Telah pun ulama-ulama kita tulis, ustaz-ustazah kita terjemuh dalam Romi untuk kita ambil beli ngaji. Ngaji dengan orang hak boleh betul, orang betul-betul boleh mengajar. Barulah kita akan faham betapa cabaran di dalam akidah bukan hanya liberal saja. Macam-macam fahamnya, macam-macam aliran pemikiran yang apabila kita sudah ada bekal dah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan ilahiyat rububiyatnya, risalah dan nubuwatnya, khabariyahnya dan ghaibiyatnya, dan segala usul furu'-furu' aqaid, segala perbahasan cabang-cabang dalam akidah kita menguasai, insya Allah menjadi defend kita lah.
Jadi cabaran akidah Ahlussunnah ke depan ke apa? Ngaji, memahami ilmu kita dan memahami jalan-jalan yang melawani jalan kita, supaya kita benar-benar yakin kita berada di atas satu jalan. Kalau kita tak tahu 72 firqah, dibimbang takut kita terjerumus. Kita tahu kita ahli sunnah wal jamaah, tapi rupanya kita telah termasuk kelompok liberal, kelompok sekularisme, kelompok macam-macam kelompok. Nah, kalau Pak model, lama-lama Mujassimah, Musyabbihah, Karramiyah, Hasyawiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, macam-macam. Ahli sunnah manhajnya mesti tawassut. Sebab itulah Mu'tazilah dalam bab sifat Tuhan, Mu'tazilah dan Jahmiyah akan tuduh kita ahli sunnah ni Mujassimah. Sebab kita isbat sifat-sifat Allah dengan kata bila kaifin, dengan ketiadaan kaifiat. Bukan bikaifiatin la na'lamha, bukan tu ada sifat dengan ada kaifiat yang kita tidak tahu kaifiat. Bukan itu. Bila kaif. Kata Mu'tazilah Jahmiyah apa benda bila kaif? Bal kafah, kata perkataan yang merapu. Kalian semua Mujassimah. Sebab tu Asy'ariyah Maturidiyah akan dituduh oleh oleh Mu'tazilah Jahmiyah, Mu'attilah sebagai Mu'tazilah. Dan Musyabbihah, Mujassimah, Karramiyah pula akan tuduh kita ni ialah Mu'tazilah Jahmiyah. Risiko jadi orang ahli sunnah wal jamaah ni dimusuhi kanan dan kiri dah. Banyak musuh. Kanan akan tuduh kita serupa kiri, kiri akan tuduh kita serupa kanan. Pasal kita duduk tawassut di tengah-tengah. Tidak ghulu, tidak tafrid wa iftirat, tidak tasyaddud dan tidak tasahul, tidak ekstrim dan tidak liberal. Dua-dua ni bercabang ini. Kita ada dua cabang ni dah. Kalau sebut liberal bebas, ada salah lagi ekstremis agama. Mau ketak. Tekstur sangat-sangat. Farudduh ilallah wa rasul, Quran hadis. Tu. Bagi dia Quran hadis, la hukma illa lillah. Tak ada hukum melainkan milik Allah Taala. Negara ni negara kafir semua. Tengok dalam kitab Ma'alim fi Tariq. Umat Islam yang hidup selepas jatuh khilafah Utsmaniyah semua tak selamat daripada murtad, daripada kufur. Kenapa? Karena kita berada dalam bawah sistem jahiliyah. Dah lah ramai jadi kafir. Ekstrim tak boleh juga. Bahaya juga. Habisnya kafir habis lah. Selain daripada dia kafir. Ada juga begitu. Kalau tak tidak dah. Akal kita yang menentu kehidupan kita. Tak payah syarak. Begitu ahli sunnah tidak kita tengok dalam bab melantik pemimpin. Bagaimana disebut oleh Imam Ar-Razi Al-Qadi, wajibu nasbu imam adli bi syar'i fa'lan la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad fid dini wa la naza' fi amrihil mubini. Wajib melantik imam yang adil. Imam sini adalah pemerintah. Pemerintah ni tengoklah suasana. Kalau kita tak nak lantik dah, raja sultan dia ada sistem monarki dia. Kita melantik tu ulil amri muqayyad. Raja sultan ulil amri mutlak. Sebab dia tak masuk tadi pilihan raya ada. Sultan Selangor ada jadi ahli dewan undangan mana-mana. Tak ada. Dia ketua negeri. Gitu. Kita tak melantik dah dia. Dia ni buat mangkat anak dia pula. Dia mangkat anak dia, cucu dia pula. Gitu. Tu tak melantik dah. Sistem monarki. Patut kita melantik tu orang yang mengurus kuasa dia. Tu calon-calon 4 tahun sekali dah. Demokrasi. Demokrasi. Apa? Jangan jadi supaya Hizbut Tahrir pula. Kafir duduk dalam bawah demokrasi. Siap. Tak ada dalam Quran hadis. Nabi tak bawa sistem demokrasi ni. Siap. Bergeraklah lagu tu. Gini dah kita dah. Bukan semua orang kafir bawa tu kita tolak belaka dah. Tuan-tuan semua mari jalan kaki ke? Jalan kaki ke naik kereta? Naik motor? Motor Honda ke motor Muhammad nama dia? Motor? Honda. Honda nama orang Islam. Yamaha. Kau naik nama Abdullah, motor Abdullah. Motor nama jenama Soleh. Ada gitu? Ada. Naik Vios, naik Honda, naik Yamaha. Sistem tu kenderaan boleh tak kita guna kafir buat? Boleh.
Nah, tapi guna untuk pergi ke masjid, bukan nak pergi ke malam. Kayak gitu. Tak ada masalah. Boleh je. Nabi tak tinggal satu sistem dalam lantik pemimpin. Nabi tak lantik sama-sama pun. Nah, ba'da wafatin Nabi, sahabat tu bersuara siapa-siapa. Akhirnya Abu Bakar. Abu Bakar ni pak, dia tinggal ada dah. Baik aku Umar, kalau aku meninggal. Nah, Umar dah buat Abu Bakar, dia latih 9 orang. Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, bersuara pilih salah seorang daripada 9 orang ni. Nah, Osman tak ada apa-apa kena bunuh. Ali dibaiat dengan darurat. Nah, pegai pula saudara dah. Macam-macam cerita. Ini hikmah, kita boleh duduk di bawah sistem apa pun kita boleh sepakat. Gitu. Jadi wajib melantik pemimpin yang adil itu tak apa. Bisyar'i, dengan hukum syarak. Wajib itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu kifayah mana? Bagi orang yang daftar mengundi. Nah, sempat mengundi, maka fardu kifayah lah, dia kena mengundi. Kalau dia tak sempat ada mengundi, tutup dah pintu dia, selesai, telah pun terlantik, gugur lah. Nah, gitu. Kalau kata fardu ain, anak kita baru balik itu tak daftar mengundi lagi, dah sorok mau dia lah. Tak gitu fardu ain. Ada orang kata, ya ustaz ni tak erti politik, kata fardu ain ustaz. Dia fardu ain, tak menata apa fardu ain. Talabul fi'li talaban jaziman ala kulli aini nafsil mukallaf. Tuntut syarat kita buat akan sebagai tuntut yang putus tak dapat tidak atas tiap-tiap jiwa manusia mukallaf. Mana? Manusia, jin, laki-laki, perempuan merdeka, balik, akil, sampai umur. Nah, siap kalau fardu ain. Anak kita mimpi umur 14 mimpi dah, biar mana? Kata boleh daftar undi umur 14. Boleh? Dosa 14, 15, 16, 17 lah. Itu fardu ain. Hanya ini fardu ain itu. Siapa nak berdebat? Boleh? Ada orang tu di dalam Facebook tu. Nak berdebat? Boleh? Nak berdebat pak politik? Boleh kita. Nah. Kalau kata fardu ain. Lantik raja tu fardu kifayah lagi. Lagu mana lantik YB dari fardu ain? YB besar pada raja, Sultan. Siapa dia sini berani angkat tangan? Siapa? Katanya kita report lalu ke Sultan, suruh dia buat kerajaan atau YB besar lagi pada raja. Lantik raja tu fardu kifayah lagi. Tak kira lantik YB besar pada raja, jadi fardu ain pula. Fardu kifayah lah, jangan melampau. Dah fardu kifayah dia tahu dia kalau daftar mengundi, wajib dia kena keluar mengundi sehingga selesai pengundian. Kalau dia tak sempat, gugur dah. Sebab Allah terlantik. Iza iqamatul ba'd saqatat 'anil baqi. Kayak gitu. Apabila telah menunai dah sebahagian, maka gugur kewajipan yang tinggal. Itu fardu kifayah. Kesenang lah gitu. Tenang lah. Kalau kita belum pakat ubit lah, kalau dah raya lah. Daftar jangan buat waktu ubit, warila-rila apa. Bukan gitu fardu kifayah. Ni salah faham fardu kifayah. Waktu pondok mampu cepat ada. Ya fardu kifayah ya. Ini begitu fardu kifayah. Hei, fardu kifayah hanya asalnya fardu ain juga kalau nak kira-kira kan. Nah, kena tunai. Sehingga ada sebahagian menunai barulah soal lagi ni. Semua kita wajib ngaji nahwu. Wajib lakon ngaji. Al-kalamu wal lafzu. Tiba-tiba ada katanya ambo bandara nahwu. Bandara Ustaz, gimana Ustaz? Beres, sadaqallah. Itu kita lah. Oh, beres ada dah tunai. Gitu. Nah, bukan ada tu. Siapa dia? Kapal mana? Kau aling nahu, aling soro, balago. Fardu kifayah lah tu. Aling tafsir, aling hadis. Kita cek tak dari kapal kita. Kalau kita ambil asal, iza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqi. Bila ada yang menunai ke dalam jarak 2 marhalah. Ni 2 marhalah ni asal Kalau kira dia boleh berubah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal makan wal ashkhas. Seperti qadhi, asalnya 2 marhalah. Tapi bila lama ada orang Islam macam masalah, jadi 1 marhalah wajib seorang qadhi. Qadhi mana hakim, bukan tu hadiah kat nikah, bukan. Qadhi mana hakim kan, menyelesaikan hukum hakam Islam. Lagi ramai penduduk, lagi memerlukan banyak lagi qadhi. Nah, boleh jadi sekapur sore, setamai sore, kayak gitu, mengikut suasana setempat keperluan.
macam orang yang alim dalam mutakallimin, dalam ilmu kalam. Bagi saya, sekapu kena ada sorang. Kau boleh berdebat, boleh berhujah. Sebab apa? Banyak sangat ajaran sesat. Sekapu tu ada, justru itu dah ni. Nusuk ni. Harus tu. Dia sebenarnya cara membenterah ajaran sesat ni bukan dengan cara apa? Kuasa, bukan. Disebutlah kitab-kitab cara membenterah ajaran sesat tu ialah wajadilhum billahi, berdebat, mujadalah. Pemerintah Islam nak panggil tokoh ajaran sesat ni, mari berdebat dengan ulama mutakallimin. Mutakallimin ni bagian ni, berdebat sehingga kalau 10,000 pengikut dia, bila kalau hujah tinggallah 1,000, 9,000 lagi tobat, kayak gitu. Tokoh 10,000 tu bodoh belaka, mesti gila, kita ikut orang bodoh. Nah, tu kesan dia semakin kurang. Oleh kerana kita tak ada persiapan. Mana ada tanggungjawab pemerintah menjaga pondok ni, bukan menjaga bangunan indah, bukan. Melahirkan tokoh-tokoh pelapis yang keluar daripada pondok tu, alim tafsir, alim kalam, alim pekoh, alim tu, kayak gitu. Yang boleh mendepani dengan cabaran semasa. Sehingga kerajaan memerlukan, boleh panggil tokoh di pondok sikit-sikit, pandai berdebat. Panggil dia berdebat di khalayak. Seandainya 10,000 pengikut sesat dia, diharapkan berkurang 9,000. 1,000 lagi tak apa, tu kena ada juga penanda sesat ni. Tapi kita asas 1,000 je pengikut ke dia ni. Asas kata naik 1,000, lepas PKP 10,000 tu dia buat di Kuala Langat ke mana buat. Sebab apa? Sebab kita buat sekatan dengan secara politik, dengan secara kuasa, sekap. Hok jahil-jahilnya ketua simpati. Oh, kenapa nak buat gitu? Dia pun baik, dia pun mula-mula pergi dengar dulu. Bagus ajaran dia ni, tak ada apa-apa. Lama-lama jadi ajaran sesat je. Sekali masuk Qadiani juga sekali, tak tambah apa. Seperti Syiah. Kenapa Syiah jadi besar? Sebab dia disekat dengan tekanan politik. Abbasiyah, Umayyah, tekanan politik membangkit rasa simpati manusia. Akhirnya jadi boleh bertahan siapa? Ni jadi negara sebuti pada dia. Kayak gitu. Maka Mu'tazilah hancur binasa sebab dia didepani dengan Imam Abu Al-Bahili, Al-Mu'taziliyah. Mula-mula dulu Abu Hasan Asy'ari mari berdebat terus direct. Kalau hujah akhirnya mengaji ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Pas satu kilang Mu'tazilah tutup dengan sebab debat. Sehingga lah ni orang nak mengaku saya Mu'tazilah, malu nak mengaku Mu'tazilah kan. Pasal apa? Kalau debat, kalau hujah, walaupun mereka tu sangat kuat menggunakan akal, tapi Imam Abu Hasan Asy'ari mengkombinkan akal dengan nakal, tidak takdim dan tidak takhirkan. Itu hebat mana ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu persediaan usaha pemimpin kena buat persediaan. Kita rakyat ni pun kalau dia tak ada persediaan, kita rakyat ni nak pakai jaga madrasah, pondok-pondok ada keliling kita. Bukan jaga widermo saja dah. Tanya khabar dia siapa dah sini mau belajar kita apa dah. Tanya khabar dia. Ada dah Pak Imo ke kepala tengok. Alhamdulillah dah. Depan dah fardu kifayah Pak kita. Tu mana fardu kifayah? Bukan fardu kifayah sejak awal-awal fardu kifayah ada lah tu. Siapa tu ada lah tu. Kita siasat. Tak siasat kayak gitu. Bisyar'i la bi hukmil aqli, bukan wajib nanti pemimpin ini semata-mata akal. Ini raddan lil Mu'tazilah. Allah Mu'tazilah kata kita latih pemimpin akal kita ya penting kita nampak dia baik, dia jujur, kita latih kan. Secara dengan hukum syarak tu Mu'tazilah dekat dengan liberal akal. Apa dok kira-kira dengan hukum syarak ni? Susah ambil hukum agama ni. Ada wajib, ada halal, ada haram sikit kepala lepas padamu lah tentu. Ya, kita dah dengan syarat. Tapi ingat, walaisa ruknan yu'taqad fid din. Bukan rukun yang diakidah dalam agama, diiktikad. Bukan. Jaga dah.
Jangan pula melampau. Ini nak tolak Khawarij, Imamiyah, Ithna Asyariyah yang mengakidahkan melantik pemimpin. Sehingga orang tak lantik seperti dia, kafir. Tak boleh juga tu. Yang salah folder dia masuk folder agama, salah di folder akidah, Asia. Dia masuk di folder syariat. Di dalam ijtihadiyah. Betul 2 pahala, salah 1 pahala. Sengaja buat salah tu baru dosa. Sengaja buat salah tu baru dosa. Tak sengaja, macam mana kita nak tahu? Mana ada maksud manusia ba'dal rusul, ba'dal anbiya, kayak gitu. Boleh jadi masa yang mengeping itu apa pun meyakinkan ni kemah kita pun ya ni lah dah apa-apa lipat juga dah. Kita tahu manusia mana ada jaminan masuk kayak gitu. Wala tazak fi amrihil mubini, jangan kita berkelahi pada perkara hak nyata jangan. Berkelahi pasal apa? Itu pegangan ahli sunnah. Kalau awak nak pergi cara Mu'tazilah liberal, sila. Bebas ikut saya nak pergi tahu. Suka hati saya berfikir hukum syarak. Ini bukan hukum agama. Dah, dia masuk juga dalam hukum agama. Ada wajib, ada haram, ada tapi bukan sampai tahap kafir mengkafir. Bukan. Jaga. Jangan sampai masa muka tengok muka. Sebab tak suka pilih kan. Masa lalu. Kalau sama baru senyum. Berat. Kalau gitu bukan Islam ya'lu ala yu'la alaih. Parti ya'lu ala yu'la alaih. Benda-benda tu. Jangan. Sama Islam ni senyum lah. Beri salah lah. Assalamualaikum. Senyum lah. Tanya khabar, ziarah kan dia sakit. Malam mati kat ujung jenazah dia. Doa ke ampunan untuk dia. Gitu. Kita semaya tu. Kita sopan kita je. Apa? Kafir tu. Astaghfirullahaladzim. Jangan gitu. Ada kena tu. Islam tak Islam. Walau pasti pun dia tak dia Islam. Urusan dosa dia kita serah pada Allah. Man mata walam jatuh min zambihi fa'amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa mati di kalangan orang Islam tak sempat taubat daripada dosa, urusan dia kita serah pada Allah. Insya'a ghafaralah, kalau Tuhan nak ampun boleh ampun. Wa insya'a azabah, kalau Tuhan nak azab pun boleh. Sebab dia berjanji nak azab kalau orang tu buat kerja maksiat. Kayak gitu. Selesai masalah. Tak timbul lah mayat orang tu tak diurus 2-3 hari. Sebab apa? Di pulau oleh orang kampung. Sebab dia tak suka kala kita. Jangan gitu. Tapi di negeri saya ada gitu dulu lah. Bila ni tak ada. Di sana ada. 2 hari tak urus. Sebab apa? Sebab berlainnya kala. Orang tak pergi. Allah Akbar sedihnya apa aku jadi lawan. Tak takbir tu macam leka benda ni. Apa hak orang Islam kita tak nak tunang kalau berbeza kala ya. Janganlah itu urusan masuk dalam buku syariat ijtihadiyah. Betul milih 2 pahala, salah tersalah 1 pahala, sengaja salah baru dosa. Gitu ni. Jangan masuk sampai lajuk pergi ke folder akidah. Tu siap. Batu Syiah dia kafir habis sahabat sebab tak latih Ali. Kayak gitu. Jadi gitu. Khawarij lagu tu ya. Kafir habis. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Habis ni traffic light ni tak ada dalam Quran hadis. Mai mana ni undang-undang traffic light ni? Semua bid'ah belaka ni. Siap. Kita tahu kau ada antum a'lamu bi umurid dunyakum, Nabi kata. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Urusan dunia kamu rasa sesuai gini. Janji syarat tak ada sekat. Kalau syarat kata haram, baru tak boleh. Ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul bawa datang, ambil mastata'tum semampu kamu. Wa manahakum tu baru fantahu. Bukan wa malam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi tak buat, jangan kamu ada itu. Apa yang Nabi tegur, jangan. Ada tak Nabi tegur? Tak ada. Sistem demokrasi ada Nabi tegur? Tak ada. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam demokratiyah. Ada tak? Hadis tidak ada. Maka bolehlah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh, Nabi tak buat daulah Islamiyah dan Nabi tak buat daulah Arabiyah wal Quraisyiyah.
Hebat tak Nabi dah? Dah, tak hebat dah. Nabi tukar Yasrib jadi Madinatul Munawwarah. Daulah Madinatul Munawwarah. Kerajaan maju, negara maju yang bergemerlapan. Apa tu? Madinah maknanya umat yang duduk di negara tersebut. Nabi mengharapkan supaya menjadi manusia yang mutamaddin, membina peradaban. Bagaimana nak jadi insan yang mutamaddin? Membina hadarah dan saqafah. Kalau tak ada dua-dua ni, mampus wal keras. Lah ni kita bina dah tu. Kalau ibu bapa mari gotel pula cikgu hok gotel anak dia, tu bukan nak lahirkan manusia mutamaddin. Cikgu takut tak nak gotel belajar? Cikgu takut dah. Jangan. Sekolah gini kau budak tak boleh dah. Tak boleh. Senyum tak mau buku kan tak apa. Belajar bagus, beramal-amal. Mampuslah bangsa kita nanti. Kalau lagu tu cara kita mendidik anak bangsa kita. Dibaca kitab Syekh Abdullah Fahim Al-Filfilani, tokoh besar dalam kemerdekaan negara kita. Al-Iqaz, khutbah pembangkit, penggerak untuk bangkit untuk maju merdeka ke negara. Apa dia kata itu? Kerasilah kamu di atas anak bangsa kamu dalam mendidik akhlak. Kerasi. Bukan tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Ni cikgu hotel, kok main hotel pula cikgu dia ni. Tapi mana nak layan bangsa mutamaddin? Apa jadi mabuk, isap duit gila boleh. Dulu tak ada, kita ada dah waktu tua kita isap rokok daun, isap rokok segerik, kaya, ada dah. Kan tak ada tu. Lo ni lagi tu. Ngatai duit yang lagi tu. Orang mabuk ada. Aksiden situ langgar masuk dalam roket. KJL tanggungjawab haram lah. Rokok boleh bunuh fatwa haram. Walau tak ada seorang lagi yang mabuk ya. Ni. Duit ni amat dia mabuk ni budak-budak orang. Tapi tak haram lagi. La ilaha illallah. Kita nak harap kepada dia manusia mutamaddin lahir daripada bangsa kita. Kalau begini cara tarbiyah pendidikan di sekolah-sekolah kita, hancur. Tu orang panggil alamatus sa'ah antalida amatu rabbatah. Apabila ibu melahirkan tuannya, ulama kasih apabila sistem pendidikan itu rosak. Sebab ibu tu dikinayakan sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anak. Maka sekolah rosak sistem pendidikan, itulah tanda mula menghampiri kiamat. Tu tak ada lah kita dengan lama-lama kita dulu. Ibu bapa kita apa cikgu. Kalau ngadu, cikgu tak apa kita. Sebelah mana? Belah ni. Tak apa belah ni bolak lompok kita ni. Ajar kali. Terima kasih pula muncullah cikgu tak apa nak buat. Dia jadi orang. Nak tak apa pun tak tergamuk dah kita kena hotel. Nabi Ibrahim sembelih. Di kereta sembelih anak. Pada pun dapat anak soleh kan? Sanggup, anak pun sanggup. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita bukan suruh sembelih anak. Suruh hotel ya. Hotel mendidik. Boleh, rotan tidak boleh dipakai. Sila ibu lah, cikgu boleh masuk lokal. Siap. Hancurlah bangsa kita dah. Hancurlah. Apa sebab tu? Mudah-mudahan kamu kalau suruh aku kerja ni sampai aku subuh dia jadi ni. Mudah-mudahan pokok kita ni mengaji ilmu akidah, jangan tinggal istiqomah belajar akidah ahli sunnah wal jamaah satu, dan belajar juga kena fahaman-fahaman 72 pokok selain daripada ahli sunnah wal jamaah dua, supaya kita fattabi'u ya ayyuhalladzina amanu. Apa dalam Quran sebut tu? Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Fattabi'u, wajib mengikut jalan ini. Itu al-amru haqiqatan lil wujub. Wala tattabi'u subula, jangan mengikut selain daripada jalan-jalan yang satu ni. An-nahyu haqiqatan lit tahrim. Kayak gitu. Tegah daripada syarat tu hakikatnya haram. Haram kita diikut 72 firqah. Tapi kalau kita tak kenal, boleh jadi masuk elemen. Tu jaga molek. Itu malah banyak cerita.
Maka sebab tu dalam Quran kata tu wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu wasiat bagi kalian. Pasti kalian bertakwa kepada Allah. Imtithalu awamir, buat apa Tuhan suruh, yakni ikut satu jalan dengan betul. Macam mana? Ngaji, pegang hati. Itu mana akidah. Tasmimu syai' fil qalbi ba'da tafhimi syai' fil qalbi bi anna syai'a la yakunu illa kadza. Itu dia panggil akidah. Tanam sesuatu dalam hati setelah kita faham sesuatu yang kita tanam, dengan bahawasanya sesuatu itu tidak ada lain melainkan seperti apa yang kita faham, tak berubah. Itu dia panggil akidah. 2 kali 5 pasti 10. Kita tanam lah pun. Kalau tanya 2 kali 5 10. Sejuta boleh? Tak boleh. Walau Profesor Madia akan naik 7 lagi pun tak. Nah, Profesor Emeritus mari kata 2 kali 5 sejuta, bodoh lah lu. Atau Emeritus ni Madia, tak kira. Kalau pahal 2 kali 5 10 atau akidah. Tapi itu dipanggil akidah hisabiyah. Tak tahu dosa, tak tahu tak dosa, engkau pun tak habis dah ni. Saya tak setuju 2 kali 5 10, bagi saya sejuta ikutmu. Cuma bodoh ya lah. Gitu kan. Tapi kalau tak tahu Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti kekal, binasa Tuhan tentu tidak. Nah, Nabi kita lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah binti Wahb, tak tahu hak ni berdosa. Engkau kafir lalu. Jaga dah. Lain sebab ni akidah diniyah. Nak tanam lagu mana kalau tak faham? Nak faham macam mana kalau tak ngaji? Maka tu dipanggil akidah. Itu panggil pegangan. Mana? Tanam sesuatu dalam hati. Setelah mana kita faham, baru kita tanam. Faham lagu mana? Dengan bahawasanya sesuatu tersebut tidak adalah yang melainkan seperti apa yang kita faham. Tak berubah. Putus. Nanti gajah lima ke apa, Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya alamnya. Tuhan mesti sedia, bahagia Tuhan tentu tidak. Dalilnya alamnya. Tuhan mesti ada di zatnya sifat berkuasa, lemah dia tentu tidak. Dalilnya alamnya. Tuhan mesti ada sifat penutur perkata di zatnya, bisu, keluh tentu tidak. Dalilnya alamnya. Contoh itu dari ayatnya, itulah pegangan. Nah, mudah-mudahan kita hidup dengan pegangan ni, dan kita mati pun di atas pegangan inilah, dan kita berjumpa dengan Tuhan akhirat esok pun dengan pegangan inilah, dan dengan itulah kita dapat kunci syurga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu wa yang tawi fi kilmatil islami maqad madha min sairil ahkam, meliputi dalam kalimah Islam la ilaha illallah semua hukum sifat ketuhanan yang kita bahas. Dan semua itu meliputi pula dalam Muhammad Rasulullah. Pasal apa cerita kita ialah Muhammadur Rasulullah. Tanpa Nabi Muhammad kita tak akan dapat mengenal Allah Ta'ala, dan tak dapat reti hukum syarak yang lain-lainnya lagi. Jadi apa yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sebab itulah kalau kita baca kitab tak adalah sampai pukul 10 ni kan. Muka ni jemaah protes. Macam mana sebulan sekali sampai pukul 10 ni? Buat ayat. Ya kalau kita tidak ada stesen dia ada kan. Ni tak ada kitab ceramah ni. Suka hati kecil sampai berapa. Baik, sebelum kita tutup dengan doa ni. Di luar sana tu kita ada buat jualan, yang mana hasil jualan ni ialah untuk menampung pembinaan pondok kita di Kampung Setia, Lorong Setia 3, Kuang, Sungai Buloh, Selangor no. Jadi kita masih lagi dalam pembinaan, tak berhenti ada lagi. Tak usah tanya lah berapa kos. Tak usah tanya berapa kos. Pasal sebelum PKP tu kalau kira-kira kos 10 juta. 10 juta baru siap satu komplek. Padahal ni tak ada dah kos tu. Ya kau naik. Nah, dulu saya buat backhoe ni sekitar king, apa kata king. Backhoe ni 400 sehari. Loan ni 800 dah sehari. Apa tu saya tanya, berapa lagi cukup? Tak sebanyak juta lagi dah. Bui je berapa. Kalau saya bui kan, dengan kita beli kitab ni, insya-Allah kita tu telah pun ada sebahagia untuk
pembinaan pondok. Ada 4-5 buah kitab. Satunya Risalah Istihsanul Qaul fi Ilmil Kalam, karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan kitab ni saya telah baca di pondok saya. Lebih kurang dalam 30 episod. Kalau tak silap dalam YouTube boleh tengok. Dan saya telah daurah di Fatani, di pondok Tokso Fatani, tak silap daripada pagi sampai petang. Memang selok kalau daurah balik. Kita ni tak boleh buat daurah gitu. Dan sekarang ini tengah baca di Masjid Banggu di Kelantan. Nah, kita ni kita karangan Imam Abu Hasan Asy'ari sulung setelah dia kita setelah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah tu lepas tu kita ni. Nah, ya dalam ni kita buat 3 versi dah. Arab, Jawi terjemahan dan Romi terjemahan. Ini tak ada alasan lah mau tengok Arab ni tak ada beli dah. Dalam ni ada 3 versi bahasa. Yang keduanya kita Al-Iqas. Ni kita sebut tadi. Saya tak ingat dah apa kan. Sudah mulai ada kitab ni. Kita tengok dia kata apa dah. Kitab ni pun saya buat daurah di Masjid Negeri Shah Alam pada hari kemerdekaan tahun lepas kalau tak silap. Boleh tengok di sana lah. Dalam YouTube tu ada buat daurah sempurna kemerdekaan. Dia kata wahmilu ummatakum rijalan wa nisalan 'alal khisalil hamidah fajtahidu fi istintaji aradikumul mufidah wahmilu ummatakum rijalan wa nisalan 'alal khisalil hamidah. Bersungguh-sungguhlah kamu pada mengeluarkan mata benda kamu yang berfaedah dan berharga, dan keraskanlah ke atas bangsa kamu, laki-laki dan perempuan, atas mengerjakan perkara-perkara yang terpuji. Nah, wala tad'u ahadan minal ajanibi yantahikal hurumata bila mubal, dan jangan engkau membiarkan seorang pun daripada bangsa-bangsa asing mencerobohkan kehormatan kamu, dan kamu tidak mengambil indah atau peduli. Tengok pesannya dia ni, Masya Allah. Wa assisu fi watanikumul masajidah. Tengok, ni panggil thaqafah. Wal masyari'ah, ni hadarah. Wa anshi'u fiha al madarisa, thaqafah. Wal masani'ah, hadarah. Ada dah. Nah, nak jadi madanon ke apa ke, madaniyah ni. Ni pesanan ni kita kena ambil. Bukan slogan semata-mata dah. Nak bina thaqafah dan hadarah, ni pesanan dia sebut dah. Apa dia kita kena buat. Nah, siapa dia ni? Tokoh. Bukan tak tarik kemerdekaan saja ya. Orang tak tahu sejarah dia kata. Ya jasa tak tarik ya. Abang mu. Nah, siapa Zat? Bi irsyadil ulama. Nah, orang tua kami tu. Syekh Abdullah Bahim ni. Nah, Masya-Allah Bahim. Baik, ini satu kitab Al-Iqas. Molek-molek orang Melayu ni tiap-tiap kali kemerdekaan buat daurah kita ni lama-lama. Baca pula nasyid dia. Yatibun nasyidu bi dzikril watan yahyal malayu wa yastaqil watan yatibun nasyidu bi dzikril watan. Ada nasyid untuk apa panggil nasyidul watani. Negaraku. Ulama buat dah sebelah ada. Negaraku. Ulama dulu buat lagu negaraku dalam bahasa Arab kan. Itu. Jadi ayatnya negara kita ni tak lepas air tangan ulama. Jangan kita lupa jasa ulama. Itu. Kemudian yang ketiganya kita risalah ketetapan Majlis Muzakarah alim ulama semaya di kepala batas. Kepala batas kat ni lah. Bukan kepala apa? Kepala batas. Di Pondok Syekh Abdullah Fahim. Ini diterbit oleh Parti Islam Semestial lah kat zaman ini, dulu Persatuan Islam Setanah Melayu yang diketuai oleh Tuan Guru Haji Fuad Hasan. Ketika itu berkelahi kaum muda kaum tua, dibuat musyawarah ulama kaum tua ni menjawab soal isu-isu yang dibangkit oleh ulama kaum muda pada zaman tersebut. Tu. Ada kitab ni pun Syekh Tuan Guru Babar Rintaudi ada buat daurah juga di Masjid Kota Damansara, boleh tengok dalam YouTube. Siapa kota sangat bagus. Sistem bahsul masail telah wujud di kalangan ulama pada zaman itu, jawab dengan ilmiah.
Kemudian yang ketiganya kifayatus sibyan fi bayani aqaidil iman. Karangan Tok Guru Haji Cik Kok dia kedam. Semua ni ada versi Rumi lah kan. Ini pun walaupun katanya Tok Haji Tok Haji Cik tak bagi buat Rumi, tapi kerana cucu dia suruh kan. Mandat lah dia duduk di cucu dia lah. Cucu dia kata, kalau tak buat, kami cucu pun tak pandai dah bahasa Jawi lah. Dia rahsia. Kami nak juga Rumi lah. Jadi kena buat juga Rumi. Jadi dalam ni ada 3 versi lah. Jawi, Rumi dan hak asal kitab ia tulisan tangan itu licik. Itu kitab ni. Kemudian yang terakhirnya qawaid wa ta'rifat an-nahwiyah. Tu licik juga. Sama juga. Kita diberi keizinan untuk cetak Jawi, lepas tu kita buat Rumi, lepas tu ada orang panggil cara dhabit kitab. Ni molek juga lah. Walaupun orang kampung pun kadang-kadang tu guru pondok main ngajar duk bermula ialah, oleh, akan dia, akan sebagai tu ni. Tu semua tu terjemah i'rab dia panggil lah. Terjemah secara i'rab nahwiyah. Jadi tu Haji Cik ni masya-Allah bagus dia buat apa panggil kaedah dan ta'rif nahwu. Dalam Arab terjemah ke Melayu. Jadi sesuai untuk segenap lapisan masyarakat. Orang kampung pun boleh beli. Kalau yang mengajar tu pondok, dia jadi tahu. Oh, ni intahil ghayah, min lebih tidak. Dia buat gitu. Terjemahannya begini. Kalau begini terjemahannya seperti ini. Itu masya-Allah saudara. Jadi kalau tuan-tuan semua ibu ayah beli kan, secara otomatik adalah menyumbang kepada pembinaan pondok kita di Surabaya selama sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diganjari pahala kebajikan kerana bersedekah dan beramal dengan amal yang soleh di sisi Allah, ganjaran yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستودعك ما تعلمناه فارجعه عند احتياج إليه ببركة سيد المرسلين وعلماء العاملين والأولياء الصالحين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.